Masalah tripping bila kita angkat main switch RCCB trip. Bila RCCB trip, okey, kita tengok dia punya DB dia adalah 3 fasa. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, ni main switch. Okey, okey, ni adalah main switch, ni adalah RCCB. Bila main switch tutup, dinaikkan RCCB, okey, tak ada masalah. Bila main switch dinaikkan, RCCB trip. So di situ kita dapati mungkin ada dua sebab lah. Yang pertama sekali masalah live ada shorting dengan grounding, ataupun grounding ada shorting dengan neutral. Okey, kalau trip dekat sini dia berkaitan dua lah, sama ada live dengan neutral, sama ada live dengan grounding ataupun neutral dengan grounding. Okey, so kita akan cek satu lagi penggunaan dia ni. Kepekaan 0.3 M tidak dibenarkan lah oleh ST. Okey, alhamdulillah kita dah jumpa dia punya masalah. Masalah dia puncanya yang ni. Ni adalah pendawaian 3 fasa untuk barangan elektrik 3 fasa. Okey, so kita dah jumpa ini masalah dia. Kalau kita naikkan, dia akan trip dekat sini lah. Okey, so dia punya peralatan, dia punya switch dekat bahagian dapur. Okay. So kita dapat kesan dia adalah masalah dia dekat sini. Pendawaian dia dah bermasalah. So kerja kita dah settle, kita dah jumpa punca. Sebelum ni pun customer ada bagi tahu dia pernah pakai pendawaian tu, tapi trip. Bila trip dia tak pakai. Jadi bila tak pakai dia tak dismantle kabel. So bila dia tak dismantle, supply tetap berjalan. So trip jugalah. Bila trip tu jadi masalah tu. Okey. Lepas tu dia pakai pula 300 mAh, lagilah lambat dia nak trip. So kita akan tutup DB box dekat sana tu. Kita akan dismantle dululah. Okey, tak apa.